Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas pengalaman orang Malaysia yang berpuasa di Indonesia. Di mana mereka merasa ada beberapa perbedaan ketika mereka menjalankan puasa di Malaysia. Seperti suasana masjid, acara bangun sahur hingga war takjil. Tuan-tuan, dalam jam hampir 12 malam di Pekanbaru ni, kita dapati Quran masih lagi berkumandang di surau-surau dan di masjid-masjid. Tadarus bacaan. Kalau tempat kita kan, ramai je yang nak hantar surat layang. Korang dengar tak bunyi tu? It's 2 AM guys. Walaupun Rena pindah seberang je, tapi memang ada beberapa benda yang memang you culture shock tau. Ini antaranya. Lepas tu kita ada lagu dangdut sahur. Later baru Rena dapat tahu yang ini satu tradisi namanya ngarak bedung. Dia macam berarak kat Malaysia, but purpose dia adalah untuk bangunkan you punya neighborhood untuk sahur. Dan yang main bedung ni ataupun drums ni adalah the neighborhood kids. And budak-budak ni memang look forward. You guys dengar tu mercun. Kadang-kadang diorang akan bakar mercun juga untuk bangunkan orang. And these kids look forward to this. And orang-orang kat kampung ataupun kawasan kat sini pun look forward to it sebab meriah. Ada feeling-feeling puasa raya macam tu. Lepas tu surau and masjid dekat sini, diorang akan benarkan budak-budak ni guna diorang punya speakerphone juga untuk jerit like sahur, sahur. And it's a unique experience for me sebab kalau kat Malaysia, you tak boleh buat macam ni. I rasa orang akan telefon polis. And walaupun I terfikir, kenapa pukul 2? Kenapa tak pukul 3 ke 3:30 ke? 1 hour untuk sahur macam reasonable kan? Unless dia nak bangunkan mak-mak juga so that diorang sempat masak. I don't know. You guys can tell me in the comments kenapa benda tu kena start pukul 2. But overall, it doesn't bother me. It's kind of fun. Okay, so sekarang saya berada di Bazar Takjil Bendungan Hilir. So siapa pernah rasa betapa seronoknya war takjil dekat Indonesia? Ada banyak, diorang punya meriah juga. Ada banyak deretan makanan-makanan yang menyelerakan. Ke Bazar Ramadan dekat Malaysia, Bazar Ramadan Malaysia lagi panjang, lagi macam-macam. Nah, yang mana lebih seru? War takjil di Indonesia ataupun Bazar Ramadan dekat Malaysia?